Hello guys, welcome back my YouTube channel. Okay guys, hari ni aku nak review kepada korang dan unboxing satu lagi produk daripada Lumos yang bagi aku sangat special. Jadi produk yang aku maksudkan adalah Lumos Tablet Pro. Yang ni bagi aku sangat premium guys. Kalau korang nak tahu, Lumos Tablet Pro ni merupakan sebuah tablet premium yang mempunyai 2 slot SIM 4G dengan spesifikasi kelas atasan pada separuh harga guys. Inilah tablet dia guys. Jadi harganya sangatlah menakjubkan. Bermula hanya RM798, ianya didatangkan dengan RAM 18GB, paparan 10.1 inci yang memukau serta hayat bateri yang tahan lama. Jadi semuanya pada kos 50% lebih rendah berbanding dengan jenama yang terkemuka. Jadi untuk versi yang kali ini telah di-upgrade daripada Lumos Tablet Viral sebelum ni yang telah memperoleh banyak ulasan 5 bintang daripada pelanggan yang berpuas hati dengan produk ni guys. Jadi guys, sebelum aku nak review kepada korang dengan lebih detail, jom unboxing dulu apa yang ada di dalam Lumos Tablet Pro kali ni guys. Jom. Okay guys, jadi aku nak share kepada korang 8 sebab kenapa korang semua perlu memilih Lumos Tablet Pro kali ni. Yang pertama, istimewanya tablet kali ni ianya mempunyai 2 slot SIM 4G guys. Jadi korang tak perlu risaulah tentang liputan atau bergantung pada satu nombor sahaja. Sebab dengan 2 slot SIM 4G ni banyak kebaikan yang korang dapat. Antaranya, korang boleh aktifkan 2 nombor serentak guys. Sama ada korang nak aktifkan nombor kerja ataupun nombor peribadi. Kemudian, liputannya sangat stabil, jimat kos dan fleksibel ketika korang travel. Yang kedua, paparan IPS dengan Full HD+. Untuk Lumos Tablet Pro kali ini dilengkapi dengan skrin IPS 10.1 inci yang menampilkan resolusi Full HD Plus 1200p. Jadi hasilnya bagaimana? Dari segi visual dia sangatlah jelas, tajam dan cantik. Terutamanya bila korang nak menonton di YouTube atau movie kegemaran korang. Paparan ini juga menawarkan sudut tontonan yang luas. Jadi korang boleh menonton bersama dengan keluarga atau rakan tanpa kehilangan kualiti image. Di tablet ni lebih hidup, lebih menyeronokkan dan lebih memuaskan. Bagaimana pula dengan RAM dan storage dia guys? Okay guys, yang ketiga, kalau korang nak tahu, Lumos Tablet Pro kali ni dilengkapi dengan RAM 18GB dan storage 128GB. Dengan RAM sebesar 18GB ni membolehkan korang menjalankan pelbagai aplikasi secara serentak dengan lancar tanpa sebarang masalah. Selain itu, storage-nya 128GB memberi ruang yang luas untuk semua fail, gambar, video dan permainan kegemaran korang. Dengan kombinasi ni, tablet ni bukan sekadar pantas
tetapi juga mampu menampung segala keperluan digital korang dari segi kerja, pembelajaran ataupun hiburan. Yang keempat guys, hayat bateri tablet ni mampu bertahan sehingga 8 jam penggunaan berterusan. Dari korang mula tugasan korang waktu pagi, biasanya yang student akan siapkan tugasan kerja rumah melalui tablet ni, dan sebagai pekerja pula, biasanya banyak menggunakan aplikasi kerja, membuat dokumentasi, mengakses maklumat dan sebagainya. Sehinggalah sebelah malam pula, mungkin korang nak chill, tengok video atau layan drama yang korang minat. Jadi tablet ni mampu beroperasi dengan satu kali cas saja. Yang kelima guys, reka bentuk nipis dan bergaya untuk korang bawa ke mana-mana sahaja. Lumos Tablet Pro ni juga tampil dengan reka bentuk yang nipis, bergaya dan ringan. Hanya 490 gram je. Pegang pun memang sangat selesa guys. Sama ada korang sedang berulang-alik ke tempat kerja, melancong atau sekadar berehat di rumah. Tablet ni memang mudah dibawa ke mana-mana sahaja guys. Jadi ianya bukan sekadar tablet, tetapi ia juga aksesori moden yang melengkapi gaya hidup korang guys. Yang keenam, teknologi mirrorcasting. Kalau korang perlukan skrin yang lebih besar, Lumos Tablet Pro ni hadir dengan teknologi mirrorcasting yang membolehkan korang memantulkan paparan tablet ni ke TV ataupun monitor secara tanpa wayar. Nak sambung dengan kabel HDMI pun boleh. Senang, cepat dan stabil. Sama ada untuk pembentangan kerja, tontonan video atau bermain permainan di skrin besar, tablet ini memang memenuhi semua keperluan korang. Yang ketujuh, Lumos Tablet Pro ni boleh tukar menjadi mini laptop. Dengan tambahan RM99, korang dapat upgrade tablet ni menjadi mini laptop yang menarik guys. Pakej ni merangkumi keyboard, mouse, stylus pen dan case cover. Semuanya untuk meningkatkan produktiviti korang, sama ada untuk kerja, pembelajaran ataupun kreativiti. Jadi dengan Lumos Tablet Pro ni merupakan alat kerja yang seberguna, mudah, pantas dan bergaya. Dan yang terakhir, yang ke-8, jenama tempatan yang dipercayai. Sejak dilancarkan, produk Lumos telah banyak menerima ulasan yang positif daripada rakyat Malaysia di laman webnya dengan lebih 2,000 ulasan 5 bintang guys selama lebih 3 tahun. Jadi bila korang pilih Lumos Tablet Pro ni, bukan saja korang dapat teknologi yang hebat, tetapi secara tak langsung korang telah menyokong jenama tempatan guys. Lumos Tablet Pro, tablet tempatan, kualiti global, pilihan bijak untuk semua. Jadi guys, macam mana dengan keistimewaan yang ada pada Lumos Tablet Pro kali ni? Menarik kan? Kalau korang nak tahu, harga Lumos Tablet Pro bermula hanya RM798 dengan waranti tempatan selama 1 tahun dan tambahan RM99 sekiranya korang nak dapatkan versi bundle yang lengkap dengan aksesori untuk korang nak jadikan mini laptop guys. Buat pengetahuan korang, buat masa ni syarikat Lumos hanya mengantar produk dalam Malaysia sahaja guys. Pelbagai produk yang menarik yang korang boleh lihat di laman web rasmi Lumos. Jadi guys, kepada korang nak dapatkan Lumos Tablet Pro yang bagi aku ni sangat istimewa, aku sertakan link di bawah. Korang klik je, nanti korang boleh buat pembelian. Ok guys, jadi kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye guys.